Bella Astilah sekali lagi mencuri perhatian ramai selepas memuat naik satu IG story yang sangat menyentuh hati. Dalam perkongsian tersebut, Bella menulis satu mesej panjang yang membuat ramai pengikutnya sebab dan mula tertanya-tanya tentang keadaan dirinya sekarang. Antara kata-kata yang dikongsikan Bella ialah dia ingin memohon maaf kepada orang-orang yang semakin renggang hubungan dengannya, termasuk rakan-rakan yang tidak sempat ditegur ketika hari istimewa, dan juga kenalan yang jarang lagi diluangkan masa bersama. Bella turut menjelaskan bahawa dia tidak pernah menganggap hubungan mereka sudah berakhir, tetapi kehidupan yang semakin sibuk membuatkan masing-masing mula fokus kepada tanggungjawab dan keutamaan sendiri. Apa yang paling menyentuh hati ramai adalah apabila Bella mengatakan bahawa walaupun berjauhan, semua insan tersebut tidak pernah hilang daripada doa-doanya. Bella juga mengakui dia merindui saat dapat hadir dalam kehidupan mereka seperti dahulu, namun melihat orang-orang yang disayanginya perlahan-lahan mencapai impian masing-masing sudah cukup membuat dirinya gembira dan bangga. Perkongsian itu terus mendapat perhatian netizen yang rata-ratanya memahami situasi yang dilalui Bella. Ramai mengatakan luahan tersebut sangat matang dan dekat dengan realiti kehidupan sekarang, di mana ramai persahabatan menjadi semakin jauh bukan kerana bergaduh, tetapi kerana masing-masing sibuk mengejar kehidupan sendiri. Ada juga yang memuji Bella kerana masih menghargai hubungan lama walaupun jadual hidupnya sangat padat sebagai selebriti dan ibu. Tidak kurang juga yang menganggap perkongsian itu sebagai tanda Bella sedang melalui fasa kehidupan yang lebih tenang dan lebih menghargai orang sekeliling. Apapun, ramai berharap Bella Astilah terus kuat dan bahagia dalam apa juga yang sedang dilaluinya sekarang. Kalau korang pula, pernah tak rasa makin jauh dengan kawan-kawan lama sebab sibuk dengan kehidupan? Cuba komen pendapat korang di bawah.